ART Agreement ni bukan lesen Amerika Syarikat untuk paksa Malaysia buat tindakan yang sama. Kita runding, kita menjadi rakan strategik, kita kena berbincang, bukan menjadi jajahan taklukar ataupun negeri bawahan. ART tidak memaksa Malaysia untuk ikut sekatan Amerika. Dasar luar kekal, bebas dan berkecuali. Benda ni bukan I cakap. Setiap clause disemak oleh bank negara dan juga peguam negara untuk memastikan kesejahteraan ekonomi dan juga undang-undang negara. Dan sekiranya kepentingan negara terjejas, kita masih lagi boleh berbincang, boleh berunding ataupun tarik diri. Sebab benda ni memang ada mention, kalau ada ketidakseimbangan perdagangan, kena ada mekanisme rundingan bagi mencari persefahaman. Sebab itulah namanya Shared Economic Concern. Isu yang menjadi masalah bersama untuk dua negara iaitu Malaysia dan juga US. Sekiranya sesuatu itu tidak menjejaskan Malaysia, kita tak perlu risau akan obligation ataupun keperluan untuk mengambil tindakan yang sama seperti US. Kita ada ruang undang-undang dan diplomatik untuk elak daripada ambil tindakan kepada negara lain. Back to the topic, ART 1 trilion tu banyak, baik bayar hutang. Dia macam ni, 1 trilion tu bukan kita bagi kepada kerajaan US. Bukannya kita bagi duit dan bukannya kita buang duit. Kita beli dan pakai. Perjanjian ini bersifat timbal balik, bukan satu bentuk penyerahan. Sebab ini berpunca susulan daripada kes tarif hari itu. 2024 ekspor Malaysia adalah sebanyak 198.65 bilion dan setakat Januari hingga September 2025 jumlah ekspor kita adalah sebanyak 166.38 bilion dan ini adalah satu pasaran yang besar tak kecil. Dan pasaran ini bukan melibatkan perbelanjaan kerajaan. Ini melibatkan syarikat rakyat Malaysia yang ada perdagangan kat sana, syarikat MNC, JLC ataupun industri strategik yang dah memang ada perancangan pembelian. Semua komitmen seperti pembelian pesawat ataupun LNG dibuat oleh syarikat swasta, bukannya pakai duit rakyat. Dan boleh tak kalau tak ada ART agreement tu? Boleh lah, tapi kita kena ready kalau kita punya tarif lebih daripada apa yang kita dapat sekarang. Mungkin akan lebih daripada 30 ataupun 40%, macam dekat Vietnam 46%, dekat Thailand 36% dan dekat Indonesia 32%. Hasil dari ART agreement kita dapat pengucuran tarif kepada 1,711 produk yang bernilai lebih daripada 22 bilion. Contoh daripada minyak sawit, getah, KOKM, beberapa komponen farmasutika dan juga aero angkasa. Maksudnya kita dapat kekalkan akses ekspor kita ke US and at the same time kita dapat kukuhkan bekalan global Malaysia dalam sektor semikonduktor, tenaga dan juga REE. Nak cari alasan, nak cari salah memang tanggungjawab Azmin Ali, Isham Jalil dan juga pembangkang. Tetapi kerajaan tanggungjawab dia adalah untuk menjaga perniagaan, menjaga rakyat Malaysia. Kalau kita tak dapat jaga ekspor kita, kita juga akan menjejaskan pendapatan rakyat Malaysia sendiri. Kalau tarif ni naik, yang akan tanggung adalah rakyat, syarikat akan gulung tikar dan pembangkang pada waktu itu akan masih salahkan kerajaan pada hari ini. Kalau setakat cipta naratif yang menunjukkan kerajaan jual negara, silakan tunjuk klausa itu. ART agreement ni korang boleh dapat daripada website White House sendiri dan sifatnya jelas adalah untuk ekonomi sambil kita masih lagi menjaga kedaulatan negara.